Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda yang dikasihi, jikalau kita nak menilai sesuatu hadis, utamanya nak menilai sesuatu Quran, sesuatu kalam Allah, terutamanya hadis Nabi, kita sempitkan kepada hadis Nabi untuk memahami intipati, isinya, pokoknya sesuatu hadis itu. Pertama, kita baca secara keseluruhan. Yang kedua, kita tengok pangkalnya, kita tengok tengahnya, kita tengok hujungnya. Pertama-tama, kita lihat pangkal. Rasulullah bercerita, ada satu orang meluahkan perasaan hatinya yang selama ini dia berbuat solat, tetapi sayangnya solatnya itu dikatakan dikerjakan rajin, taat, patuh, tapi sayangnya dia tidak ada perasaan khusyuk itu pada pangkalnya. Jadi kalau pantun dia kata pembayang menggambarkan maksud kalau pantun. Jadi kenapa tuan-tuan tidur di atas pembayang? Seumpama apa nama pantun orang tua-tua dulu. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Lalu kita pun berdebat dalam perkara pisang emas, dalam perkara masak di atas peti, dalam perkara belayar di atas kapal. Bermati-matian mengulas tentang pembayang maksud. Itu pembayang. Yang hendak disampaikan itu maksud. Apa maksud? Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Itu pembayang. Maksudnya apa? Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini maksud. Maksud inilah yang hendak ditekan oleh Rasulullah. Nak ditekankan di dalam hadis ini. Nak ditekankan di dalam pantun ini. Tapi kebanyakan terlena di dalam pembayang. Kita nak mencerita tentang maksud. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini maksud yang nak kita nak disampaikan oleh pembayang tadi. Begitu juga hadis Rasulullah. Itu pangkalnya. Jangan kita tengok pangkalnya. Memang kita tengok pangkal untuk melihat maksud. Lalu kita tengok tengahnya. Tengahnya Rasulullah menangis mendengar akan cerita daripada si fulan. Sedih Rasulullah mendengar cerita daripada si fulan tadi. Itu masih di tengah. Belum ada maksud lagi, hanya pembayang saja. Lalu kita pun
terkesima dengan Rasulullah menangis. Lalu mengatakan Rasulullah menangis kerana sembahyang tidak khusyuk. Lalu berilah penerangan tentang khusyuk dengan ayatnya, dengan apanya. Hadis itu nampak oleh kita Rasulullah menangis kerana sembahyang tak khusyuk. Lalu ramai-ramai kita menghuraikan bahawasanya perlu khusyuk, penting akan khusyuk, isi khusyuk itu dalam solat, isi khusyuk, isi solat adalah khusyuk. Banyak di antara kita menerangkan tentang khusyuk. Sedangkan itu masih pembayang. Maksud mana? Kalau pantun dia masih pembayang. Pembayang maksud. Belum membuat maksud. Lalu kita melihat Rasulullah menangis kerana solat tak khusyuk. Lalu kita bincangkan tentang khusyuk. Jangan begitu, Ananda ini kasih. Lalu kita sambung. Apa Rasulullah? Setelah mendengar salah seorang mengadu tentang solat yang tak khusyuk, Rasulullah menangis. Lalu kita sambung lagi. Apa cerita sesudahnya? Apa cerita sesudahnya? Rasulullah memberi satu gambaran. Rasulullah memberi satu clue. Ya, Rasulullah memberi satu petunjuk. Rasulullah memberi satu hints. Rasulullah memberi satu pandangan untuk kita memahami apa maksudnya. Apa Rasulullah kata? Rasulullah kata beginilah. Berkenaan khusyuk dengan solat ini, umpamanya seorang anak. Ini cerita antara perkara khusyuk dengan solat yang digambarkan oleh si penanya tadi, mengatakan dia solat tapi tak khusyuk. Lalu Rasulullah memberi gambaran melalui cerita ini. Apa Rasulullah kata? Ada satu anak mendatangi ibunya. Namun dalam masa anak itu mendatangi ibunya, anak dia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ini Rasulullah memberi gambaran. Apa perasaan ibu melihat anaknya datang ke pangkuannya dengan jatuh bangun? Maknya gembira. Sekalipun jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, mak dia gembira. Senang. Senang hatinya. Seorang ibu, seorang guru, seorang cikgu, seorang sahabat umpamanya, melihat anak muridnya datang. Melihat anaknya datang menuju ibu, menuju guru, menuju sahabat. Seronok. Gembira. Sekalipun jatuh. Mak ni tak marah. Malah gembira. Dia pun anak jatuh, tapi mak tak marah. Gembira. Ini mula Rasulullah memberi gambaran. Dalam masa yang sama, Allah memberi jawapan dah. Ini sudah sampai maksudnya. Ini sudah sampai kepada maksudnya. Bukan lagi pembayang. Jikalau kita dapat faham di antara solat dengan khusyuk. Rasulullah memberi gambaran ibu dengan anak. Mana lebih besar antara solat dengan khusyuk? Ini Rasulullah memberi gambaran antara solat dengan khusyuk. Solat itu, khusyuk itu perkara rebah bangun. Khusyuk itu contohnya anak. Perkara khusyuk contohnya anak saja.
perkara solat ini ibunya. Perkara khusyuk hanya sekadar anak. Perkara solat adalah perkara ibu, perkara besar. Rasulullah beri gambaran. Contohnya anaknya rebah bangun, jatuh bangun. Artinya khusyuk ini tak penting. Khusyuk ke tidak ke, janji kau datang jumpa aku. Tidak semua orang boleh khusyuk. Tidak semua orang hafal Quran. Tidak semua orang tahu ilmu makrifat. Apakah dengan tidak khusyuk kita tak solat? Tak payah solatlah. Kenapa? Kerana tak khusyuk. Kenapa? Kerana ibu kepada solat itu khusyuk. Jadi kalau kita tak khusyuk, apakah kita tak payah solat? Ini maksudnya Rasulullah. Jangan kerana tak khusyuk, kamu tak solat. Membesarkan khusyuk daripada solat. Yang pentingnya di sini, kau datang. Kau datang. Anak tu datang berjumpa ibu. Yang pentingnya melihat anaknya datang. Sekalipun jatuh, hati ibu gembira. Sekalipun kau khusyuk ke, tak khusyuk ke, janji kau datang. Ini maksud daripada pembayang tadi. Rasulullah nak beri gambaran bahawasanya perkara khusyuk tak khusyuk itu seumpama Rasulullah 3 bulan dia tidak beri tak beri tazkirah, tak beri ceramah, tak bertablik 3 bulan, merajuk. Kenapa? Kerana muridnya tak faham apa ceritanya, malah menuduhnya sesat, menuduhnya salah, menuduhnya ciptaan, menuduhnya sihir. Ya, lalu Rasulullah 3 bulan merajuk. Allah datang, malaikat datang. Wahai Muhammad, aku utuskan engkau ke dunia hanya untuk bertablik, untuk menyampaikan. Yang memberi faham itu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam solat yang digambarkan oleh Rasulullah. Janji kau solat, khusyuk ke tak khusyuk itu hak Allah. Jadi jangan kerana tak khusyuk kamu tak solat. Ini yang nak digambarkan. Bukan perkara khusyuk. Walaupun Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka jahanam bagi orang yang lalai dalam solat. Bagi orang bersolat tu neraka jahanam. Kenapa? Kerana lalai. Itu bahagiannya. Ada bahagian lain lagi. Rasulullah kata, Allah kata, orang yang fawailul lil musallin ini neraka jahanam bagi orang mendirikan solat. Kenapa? Kerana tak khusyuk dalam solatnya. Itu kata Allah. Lalu apa tujuan Rasulullah dihantarkan? Iaitu menjernihkan lagi ayat Allah tadi. Biarpun Allah kata neraka jahanam bagi orang tak khusyuk, tapi Rasulullah memberi nilai indah, nilai cantik, nilai sempurnakan Quran yang Allah sebut tadi. Iaitu apa? Iaitu hadis ini. Biarpun kau rebah bangun, janji kau datang menghadap ibumu. Biarpun kau tak khusyuk, janji kau datang menghadap Allah. Kau faham ke, tak faham ke, pergi datang jumpa guru. Kau faham ke, tak faham ke, baca kitab guru. Ini yang penting. Guru marah ke, guru tak marah ke, janji kau datang berjumpa guru. Ini penting. Ini yang nak disampaikan hadis tersebut. Contoh Rasulullah bagi. Orang tu kan bertanya, saya tak khusyuk solat. Bagaimana keadaan ini? Sehingga Nabi menangis. Menangis kerana apa? Bukan menangis Nabi kerana orang tu tak khusyuk solat. Nabi menangis. Kenapa? Kerana ramai orang yang hanya memikirkan khusyuk.
Rasulullah menangis kerana ramai orang yang tersalah faham. Tak solat. Kenapa? Oh, tak khusyuk. Tak boleh mengimamkan orang yang tak kenal Allah. Dia fahamnya begitu. Ya, tak boleh belajar ilmu makrifat. Sesat, salah, payah. Jangan fikir sesat, jangan fikir salah. Fikir kita menuju Allah. Salah, sesat, itu hak Allah. Janji kita ingin belajar mengenal Allah. Ini asal saja dengan makrifat salah. Dengan makrifat salah. Salah betul itu urusan Allah. Yang penting kita berniat hendak menuju Allah. Aku nak mengenal Engkau ya Allah. Aku nak menemuimu Engkau ya Allah. Aku nak menujumu Engkau ya Allah. Yang lain belakang kira. Janji aku nak menujumu. Dah tahu dah ilmu mengenal Allah. Kenapa kamu tak pergi? Ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Kenapa kamu tak tuntut? Oh, takut. Takut apa? Oh, takut tak khusyuk solat, tak payah solat. Takut tak faham, tak perlu belajar makrifat. Tak boleh sebegitu. Janji yang penting di sini Rasulullah kata, kamu menuju aku. Salah dalam perjalanan. Seumpama kita pergi niat nak pergi haji, tak sampai haji mati. Allah kira haji yang penuh. Begitu juga orang nak pergi menuntut ilmu mati. Allah kira dia menuntut ilmu yang penuh. Begitu juga kita berniat nak jumpa Allah je. Jatuh bangun Rasulullah kata, ibu tak pandang. Yang Allah pandang itu, engkau datang menghadap aku. Engkau cuba sedaya upaya nak belajar ilmu makrifat. Kau cuba. Janji kau cuba nak belajar. Hati Allah sudah senang. Buat ibadah. Buat ibadah tak ada khusyuk. Tak payah buat. Bukan begitu. Rasulullah kata. Ini yang Rasulullah menangis. Bukan menangis kerana tak khusyuk. Menangis kerana ramai orang kecundang. Nak menuju Allah, memikir sesuatu yang lebih besar. Yang kecil-kecil ni tinggal. Sedang yang kecil-kecil inilah yang terkumpul baru jadi banyak. Duit 10 sen, 20 sen, 50 sen kumpul-kumpul jadi 100 daripada duit yang sekecil. Ini yang Rasulullah tunjuk kepada kita. Mikir yang besar. Kalau tidak ada yang kecil, tak jadi besar. Maraknya api besar itu daripada percikan api yang kecil. Marak api yang besar daripada percikan api yang kecil. Nak dapat khusyuk yang besar, kata Rasulullah melalui cerita hadis ini, kena solatlah. Ini cerita hadisnya. Bermaknanya untuk menghadap Allah. Biarlah apa rintangan jatuh bangun, sesak, salah. Janji kita menuju Allah. Apa ilmu sekalipun. Inilah. Kemudian apa Rasulullah? Ujung sekali Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ibu tak marah. Sekalipun anaknya jatuh bangun. Menuju ibu. Apa artinya? Nah, inilah. Ya, artinya apabila kita bernekat, berniat, berhajat, bercita-cita untuk berjumpa Allah. Jangan fikir jatuh bangun, salah sesat, dosa pahala, syurga neraka. Jangan difikir. Janji aku menujumu. Allah nak terima ke, tak terima ke? Allah bagi syurga ke? Allah bagi neraka ke? Janji aku menujumu ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja nak cerita untuk memahami sesuatu hadis. Ya, jangan dipandang pembayangnya. Kita nak pandang maksudnya. Jangan kita pandang pangkalnya. Kita pandang hujungnya. Apa hujung kata? Rasulullah menangis kerana tak khusyuk ke? Rasulullah menangis kerana kamu meninggalkan solat. Kerana tak khusyuk. Allah kata neraka jahanam bagi orang bersolat. Kenapa? Kerana tak khusyuk. Artinya khusyuk ini intinya solat. Apakah dengan tidak ada inti kita tak makan kuih?
Jangan lapar kita. Inti tak ada ke apakah kita makan supaya mengelakkan lapar. Jadi untuk datang bertemu Allah dalam hadis ini, ya, makanya berbuatlah. Berbuat baik kepada orang sekalipun tidak ada balasan, tak ada terima kasih daripada orang. Datang. Ya, begitu juga guru kita datang. Ya, sebagaimana cerita tadi. Kitab Imam Ghazali kah? Ya, kitab apa sekalipun lah. Al-Hikam kah? Ya, Ibnu Athaillah kah? Ya, kita baca. Ya, sesat salah. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Janji kita berniat, aku baca ini untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun baca buku Kristian, sekalipun baca buku Bible, buku Injil, umpamanya. Kita berniat untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.